Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Puan Nora yang saya hormati dan rakan-rakan yang saya kasihi sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan asas kritikan sastra bagi sebuah novel yang telah saya pilih, iaitu novel Kabus di Perbukitan karya Muhammad Khalid Hamzah. Untuk itu saya akan menceritakan sinopsis ringkas tentang novel ini. Novel ini mengisahkan dua beradik kembar, iaitu Rohaya dan Faridah. Mereka ini menempuh pelbagai cabaran hidup seperti kehilangan, penyakit dan kasih sayang. Cerita ini bermula dengan Rohaya yang merupakan seorang pelajar universiti, dan Rohaya ini juga menghidap penyakit yang kronik. Pada masa yang sama, kakak kembarnya iaitu Faridah telah hilang secara tiba-tiba selepas berlakunya kemalangan di Bukit Kutu. Pelbagai inisiatif telah dilakukan untuk mencari Faridah yang hilang itu, termasuklah ayah mereka sendiri iaitu Kamaruddin, tapi masih juga tidak jumpa Faridah. Pada akhirnya Faridah dijumpai oleh orang asli dalam hutan dalam keadaan tidak sedarkan diri. Berikutnya saya akan menceritakan kritikan tujuan yang saya analisis berdasarkan novel ini. Pertama, ketamakan dan mementingkan diri. Berdasarkan watak Azrul, di mana Azrul ini merupakan seorang yang sangat sayang dan sangat cinta kepada Rohaya. Namun selepas Rohaya menghidap penyakit yang kritikal itu, Azrul terus tidak endah kepada Rohaya dan meneruskan kehidupannya seperti biasa. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa manusia ini kadang-kadang lebih mementingkan diri sendiri daripada memikirkan hal orang lain. Yang kedua, tekanan emosi dan konflik dalaman. Berdasarkan watak Rohaya seperti yang saya ceritakan tadi, di mana Rohaya ini menghidap penyakit yang kronik. Jadi disebabkan Rohaya menghidap penyakit tersebut, Rohaya mengalami tekanan emosi dan dia berasa putus asa untuk hidup. Jadi di sini kita dapat tahu bahawa apabila manusia berhadapan dengan masalah yang besar, menyebabkan manusia akan mengalami tekanan emosi dan di luar kawalan manusia. Dan yang terakhir, kritikan yang terakhir ialah pengabaian tanggungjawab berdasarkan watak Kamaruddin. Ya, saya telah menyatakan sudah tadi bahawa Kamaruddin ini bertanggungjawab kerana dia turut mengikuti pencarian Faridah yang hilang. Namun di sini kritikan yang dibuat adalah berdasarkan masa lalu Kamaruddin, di mana Kamaruddin ini telah berpisah dengan ibu kandung Faridah dan Rohaya. Kamaruddin ini jugalah yang menjadi punca keluarganya telah berpecah belah. Jadi di sini Kamaruddin sedar dan insaf, dia ingin menyatukan semula keluarganya yang telah pecah belah tersebut. Rumusan yang boleh saya buat di sini ialah novel ini bukan sahaja menceritakan pahit ataupun pahit kehidupan seseorang, namun dia juga menekankan beberapa nilai murni seperti tanggungjawab dan kasih sayang. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okey, bagus.